Jalan nak menuju ke Batu Pahat. Kalau korang boleh tengok, ini adalah laluan motor Ini baru betul bus stop. Kau tengok tempat duduk dia, bekam ni selesa lagi. Ada pondok guys. Mungkin malam ni aku tidur kat sini kot. Disebabkan masjid tu terlalu besar, so aku rasa banyaklah protokol dia. Jadinya aku malas nak tanya imam dia. Aku rasa boleh je sebenarnya nak tidur, tapi macam segan lah pula. Macam korang nak kayu kan malam, aku memang sarankan lah pakai baju terang ataupun macam ni lah, ada vest. Berbukit pula jalan Banang Jaya ni. Bayangkan naik daripada bawah sana ke atas ni. Aku tak tahu depan ni ada bukit lagi ke tak, tapi yang pasti Banang Jaya ni memang berbukit. Manis-manis malam-malam main bukit-bukit Bukau. Nak cakap pun penat bos. Aduh. Dari Banang Jaya menuju ke Pulau Kukul lah sebenarnya cerita, ke depan lagi dalam 20 km lebih kurang. Korang janganlah lalu malam-malam. Memang gelap gelita kau tahu tak. Dah lah gelap. Lepas tu berbukit Bukau. Ada anjing pula tu. Dan yang kelakarnya, dah turun okey lah. Nak naik bukit tiba-tiba ada anjing. Nasib lah anjing tu tak kejar betul-betul. Kalau tak pisang. Kau tengok gelap tak gelap. Ni. Gelap gelita. Main bukit turun bukit. Aku ingat ada 2-3 bukit je. Ini aku rasa dah berbelah bukit dah ni. Aku jalan. Aku harap aku masuk dalam 3 km ni adalah tempat tidur. Alhamdulillah guys, aku berjaya sampai juga dekat pantai Sungai Lurus, Senggarang, Batu Pahat. Aku memang kena tidur sini. Kalau tak ada sekalipun memang aku kena tidur sini. Aku takkan keluar dah sebab jauh nak keluar. Ada homestay lah, rumah cabin. Tapi aku tak tahu lah berapa ringgit tu. Ingat nak tidur sini je. Tapi saya tak ada tempat lagi. Saya ada kemah. Cumanya saya tak tahu nak tidur mana lagi. Masih sekarang pun ada kawan. Mana? Masih sekarang pun saya boleh tikar. Okey, hari ketiga aku tidur dalam kemah sebabkan tak ada tempat nak pacak embok. Jadinya aku minta izin tadi dengan kerja kedai sini, minta tidur dekat tepi kedai dia.